Hari tu kita tengok Zontes 368G. Hari ni kita nak tengok Zontes 368E pula. Hari tu Zontes 368G ni dia macam betul-betul tajam sikit. Tapi kalau Zontes dan 38E ni dia macam bujur je design dia. Serious way. Kalau 368G ni dia macam biar, dia macam ingat askar lah kan. Kalau 368E dia macam abang corporate, dia nak pergi suit, nak pergi office. Sesuai lah dengan design macam ni. Design dia smooth, bulat sikit, tak garang sangat, tapi nampak mahal. Nampak T20. Tapi jangan tertipu lah dengan rupa sopan dia tu. Enjin masih lagi 368cc, power orang 368 horsepower. Maknanya walaupun muka dia baik, dia tetap tinggal kau dekat belakang man. Top speed dia lebih kurang 150. Design bujur, tapi lari dia bukan bujur ya, dia straight ke depan. Function pun sama padu, keyless, traction control ada, ABS depan belakang, TFT meter untuk rasa macam motor ni masa depan. Tak ada dah nampak macam klasik, dia macam modern sikit. Storage kat bawah pula masih lagi besar, boleh simpan helmet, barang groceries pun boleh. Mungkin boleh simpan sekali perasaan kau tu dalam tu. Conclusion dia, kalau Zontes 38G itu jiwa adventure, tapi yang untuk 368E ni untuk jiwanya chill je. Tapi laju lah motor dia. Soalan dia sekarang, kau tim tajam ke tim bujur? Okay, follow aku kalau nak tengok lagi apa konten-konten motor kan. Aku akan review pasal motor daripada China lah, sebab China banyak motor yang baru yang masuk, dia design yang pelik-pelik masuk. Kalau yang Yamaha, Honda tu dia dah macam design dia dah terlampau biasa dah. Sebab design pun tak banyak yang masuk. Okay lah, sampai sini saja. Okay geng, okay bye.